Tahu tak? Ada dua kategori yang boleh menyebabkan kita hilang income. Yang pertama, hilang income secara kekal disebabkan kematian ataupun cacat kekal lah. Kategori yang kedua, hilang income secara sementara disebabkan kita sakit kritikal ataupun kita kemalangan. So bila berlaku benda ni, proses untuk recover ni berpanjangan. Bila berlakunya hilang income secara sementara tadi, kita akan start terjejas income. Komitmen kita pun akan terjejas lah. Sebab kita dah tak boleh nak bayar secara normal kita punya komitmen. Sebab tu lah hari ni kalau kita gaji bawah 2,000, jangan ambil medical card dulu. Tapi utamakan pengganti gaji. Kalau kita tak ada medical card sekalipun, hari ni kita sakit, kita ada hospital kerajaan. Tapi kalau kita sakit yang tak boleh bekerja, siapa yang akan ganti kita punya income?